Hello, Assalamualaikum, it's your boys here, I'm Ed. I'm Jay. And we are from UXC. Alright, welcome back to our latest episode. It's been a week of break. Salah aku cakap semua orang guys, ya. Week of break apa sih? Week of break, sialah. Alright, so we had a 1 week break due to our fasting and also apa panggil? Raya celebration. Betul. Sorry tak function. Tak function. Otak belum function lagi. So selamat Raya to you guys. Yeah, selamat Raya guys. And yalah, this is our latest episode that is 1 week after Ramadan. Yep. Yeah. So how's Raya for you? Just start. Very simple. So untuk aku first day of Syawal. Aku pergi, aku rasa 3 rumah je. 3 rumah? Okay, rumah siapa kau pergi? First house mesti mak kau? Tak, first house aku pergi wife aku punya side. Okay. Then second house rumah mak aku. Third house wife aku punya side. Alright. Lepas tu balik dah. Simple. Simple. Start pukul apa? Aku start lambat petang lah. So aku keluar dalam pukul, aku rasa 4 kot. Okay, sampai malam lah. So sampai rumah almost 11 lah. Alright. Kau? Aku first day Raya, aku berangkat sini dalam pukul 11 lebih. Then head over to rumah in-law aku. From there aku head over to mana Bukit Batok. From Bukit Batok, rumah makcik wife aku. Then we head over to this where is that place? Mana Yishun. From Yishun, then we head over to Jurong, rumah makcik aku pula. So total berapa rumah kau pergi? Total aku rasa 4 je kot. 4 je. But then is for first day Ramadan pula, first day of Raya lah. Dan ada lagi rumah-rumah yang hutang, masih berhutang lagi. Macam tadi aku baru pergi satu open house. Rumah Biras aku lah. Biras is it? Biras Semarang je lah. Then besok aku ada I think 2-3 houses to visit. I think that's all lah for Syawal lah, Ramadan ni Raya lah. Untuk aku second day 2 rumah je. Second day rumah. Dua-dua kat Yishun. Best. Satu, the first one makcik aku. The second one adik saudara aku. Faham? So the first Raya, first day Raya, aku travel Yishun to Admiralty, Punggol, Bukit Panjang. Woi. Pergi patah balik macam aku juga. Alright. So for this Raya is there like any particular thing like lain daripada lain? Betul lah. Lain daripada yang lain. Actually nothing much lah. The past few years it has been the same routine. Rumah dini macam itu. Habis this year solat Raya kau pergi? Pergi, aku pergi. Aku pergi. Kau dah? Kat rumah. Aku solat kat rumah ke? Tak apa, niat tu ada dah okey. And yalah, tapi this year aku tak makan banyak. As our previous recording aku cakap aku akan makan 3 kan. Sama aku. Aku tak makan banyak. Sama. Like first house aku kat rumah aku dah makan. Sama. Then first house aku makan sekali. Sama. Then second house sekali. Sama. No, sorry, second house tak makan. Second house kau tak skip. Makan, skip. Then aku punya third house aku makan. Fourth house pun tak makan. Okay, alternate lah. Aku sebelum keluar aku makan. Tapi itu in the afternoon lah. Lepas tu yang pukul 4 aku keluar first house, itu makan lah. Makan. Pasal apa tau? Dia ada kirakan hidang tulang merah. Sialah, rare ni. Syok sia. Last few years tak ada. So this year tak boleh resist. Dah tengok kan, kira kan
aku sampai, aku dah salam semua. Yang wife aku punya makcik, pakcik dengan nenek dia semua kan. Lepas tu makcik dia cakap, duduk sini makan. Kira kan tukar-tukar shift lah. Biasa lah, family ni dulu dah habis, baru family lagi satu. Next team lah. Next team lah kan. So kira kan family aku maintain. So dah duduk, dah ambil air semua. Sekali anak aku ambil lah, biasa lah, ketupat, ayam merah semua kan. Cakap macam aku actually nak skip. Okay. Tu macam alamak, it's the same lauk kan. You know. So aku macam tak apa, tengok apa ada. Aku bangun, aku pergi dekat buffet dia. Aku buka. Ui, tulang merah siul. Aku cakap ini tak boleh lepas ni, aku cakap kan. Lagi dengan dia roti Perancis dia dah potong kan. Cakap mampus aku. Masak sendiri ke order? Aku tak tanya. So aku ambil je lah. Aku dah tak peduli orang nak cakap apa, cara aku makan macam mana, aku pun dah tak peduli saya. Raya baju hitam, melecik apa dah hal. Tak nampak pun. Aku pergi mampus, aku cakap aku makan ni. Aku makan lah. Aku ambil dalam 2-3 piece, aku makan 2-3 piece. Okay. 2-3 piece aku makan. Lepas tu aku makan tapak kuda dia dah. Lepas tu second house. Biasalah first day mesti sama. So second house, which is rumah mak aku. Tapi aku ambil a few piece lah of ketupat kan. Ambil a few piece. Biasa lah, mom's cooking. You can never miss apa. Correct. Betul lah. So aku makan lah ayam merah. Semua lauk aku ambil lah. Aku ambil sikit. Lontong, ketupat aku ambil sikit, aku makan. Makan sekali makcik aku semua datang. Adik saudara aku semua datang kan. Lepas tu family aku gerak dulu lah, pergi Bukit Panjang. Menu dia lain. Uish. Okay, lain dia macam mana? Rojak mama. Wish you lah. So aku macam ni lain pula cakap tak apa lah, ambil sikit lah. Aku ambil macam there's a few piece lah. A few apa ni, macam-macam tepung lah, ada tepung lah, ada apa kan. Aku ambil satu je. Lepas tu aku ambil kuah sikit, aku makan. Gitu je. Second day, itu pun aku second day raya aku dah kerja. Aku tak ambil cuti. So aku kerja, balik kerja, then terus aku mandi, last minute gosok baju, lepas tu keluar pergi rumah makcik aku kat Yishun. So bila sampai, mak aku dengan abang aku, family semua dah ada lah, mak bapak aku semua kan. Dia punya lauk okay lah, kirakan samsap macam lontong kering. Okay. Dengan serunding kan. Okay lah, lain apa. Okay, aku makan. Tu pun aku ambil sikit je, pasal dari kerja dah penat kan. Yalah. Tapi yang second house tu yang aku tak boleh tahan. Apa dia? Biryani daging. Biryani yang kat kambing. Biryani raya. Wow. Aku cakap alamak, ini dah tak boleh ni dengan papadum lagi kan. Alamak. 2 kali tambah. 2 kali. Okay, serving macam mana kau ambil? First aku ambil one full plate lah. Okay. Terus yang second punya aku ambil just macam sikit je. Acar dia? Semua ada. Complete. Semua ada. So masih banyak rumah yang hutang lah. Banyak gila lah, sampai tak terlayan. Dulu boleh lah. Dulu time kecil kita concentrate rumah makcik-makcik apa. Sekarang kau dah besar, dah kahwin, habis kau punya both parties tak apa. Habis yang apa ni, adik saudara kau lagi yang dah kahwin, dah ada rumah semua, dah apa banyak rumah nak kena visit. Kau di situ. Aku rumah mak aku baru pergi lagi kau tahu tak? Tapi malam raya aku tak ada pergi mak aku pun. Kau tak pergi. So besok ni aku nak pergi. Macam jauh yang mak kau Jauh. Geram. Yalah, besok aku nak pergi visit dia kan. Yalah, but aku visit dia pun petang. Yalah, itu pun tak masak. Just chill. So far this year untuk aku raya makanan untuk aku because first day raya, as you were saying just now, makanan semua sama. So macam a bit selective lah, rumah siapa nak makan, rumah tu nak makan. So agak-agak sikit. Air pula, previously aku was talking about air macam Fanta ke, air hijau ke apa semua kan. But then aku tak minum pun tu air semua. Aku minta air putih. Jarang. Maklumlah jaga badan kan. Betul. Kau pun tengah
tengah in a diet term apa kan. Yes, correct. Aku kalau macam aku, apa yang ada itu je aku minum. Tapi like tadi kau cakap ada biryani lah, tulang lah, apa ni, rojak mamak lah. Syok sia. Aku dah lama tak kena, you know, like this kind of raya, like kau datang rumah tu ada this kind of unique dishes. Ya, aku actually mindset aku gitu. Macam yalah, malam raya aku dah pergi rumah mak aku apa. Dah help here and there, semua dah tolong sana sini. Then aku malam tu confirm dah makan. Besok pagi yang time nak balik dari rumah mak aku tu, confirm buat balik lauk sikit. Untuk pagi yang bila the first day yang bila kat rumah nak makan dulu kan. So bila kau dah makan, sebelum keluar kau dah makan lauk raya tu. Bila kau dah keluar, mindset kau macam, aku tak tahu untuk aku this year kalau aku set apa tau, kalau ada any other dishes baru aku makan yang unik ya. Yang unik. Sekarang yang macam aku cakap, first house ada tulang merah. Why not? Second house rumah mak aku, okay lah. Kena try, kena makan. Memang kena makan lah. Wajib kan lah. Yang third house rojak, okay lah. So pada out of that 3 houses, 2 rumah yang different punya makanan. So why not? Yalah. Correct not? Okay. Aku this year actually tak berapa shock sangat lah, because gaji aku masuk lambat. Sama lah. So macam a bit macam breaking gitu tau. Correct. So macam tak dapat enjoy fully lah. Pasal tak dapat shock dengan pasal apa? Orang kasih aku duit, dan aku tak dapat kasih orang duit tau. Macam sialah paisi siap. Aku to be honest aku tak malu lah nak cakap lah. Untuk raya ni, the amount yang aku mampu untuk tukar untuk budak-budak 100 je. Okay lah. Tapi alhamdulillah yang rumah yang aku pergi tu aku dapat bagi lah. So yang lain-lain tu, kirakan kalau aku pergi memang nak kena tunggu gaji lah. Betul. Tu je. Okay, talking about giving duit to budak-budak, is it a must for us to kasih duit kat budak? Ataupun is it to jaga air muka? Tak adalah. Aku pun pernah tak kasih. Time aku kerja freelance dulu kan, aku pun pernah short. When times are bad, memang aku don't really earn much lah. So yalah, ni semua ikut kemampuan lah. Betul. Actually agama tak suruh juga kan. Tak. Cuma yalah, untuk meriahkan suasana and stuff kan. So this thing has been prolonged since daripada zaman bila sih. Jadi macam tradition. So pada aku, yalah, kita kasih duit raya dekat budak-budak, ya rezeki lah. Macam aku pula like, aku kalau boleh aku nak kasih tau, even though sesusah mana pun aku nak kasih juga. But the thing is, aku tak dapat kasih because of gaji tak belum masuk lah ni semua. Because of yalah, gaji payment pun, as you know, it's always on the 7 semua. Biasa lah. Yeah. So jangan aku explain nak nanti datang rumah. Macam itu lah. So yalah, I mean kadang-kadang aku tak tahu asal budak-budak ni dah sekarang tak tahu lah. Back then tak macam gini. Sekarang pula bila kita kasih 2 roller tu, kita orang macam apa ni 2 roller? Pasal macam kedekut lah. Pasal maybe budak-budak sekarang apa ni, Gen Z kira dah during the inflation time tau. Kirakan harga semua barang naik semua kan. So pada dorang maybe $2 apa yang dorang boleh beli. Kau boleh kumpul per $2 tu. Yalah, appreciasi lah. Tapi macam time kita, aku pernah dapat dalam sampul duit tu, $1 kan ada 2. Aku boleh rasa Syul cakap si buat ni $2 Syul. Ya, aku pernah kena tau sampul tapi dalam tak ada duit langsung pun. Angin dia ada. Dah kena pipuk kat angin. Sampul pun sampul angin. So pada aku, okay lah, untuk aku minimum yang aku bagi $4 lah. Okay. So pada aku $4 kira pun dah
dah, you know, you besar can juga, kau can boleh do a lot can do something lah. You know, kalau time budak-budak, time kita dulu, aku rasa dapat duit raya tu land shop. Land shop. But the thing is, kau ada tak macam pernah like bagi like orang terdekat kau, like anak saudara kau terdekat, kau kasih like lagi besar? Tak lah. Yang jauh kecil. Kau buat gitu tak? Kau praktis sendiri? Bukan nak cakap praktis lah, cuma yalah, pasal Aku punya type is kira macam bloodline. Okay. Macam abang aku, anak dia, yalah aku kasih lebih lah. Then you know, yang pasal tu anak saudara apa, so yang lain kira aku bagi ikut kemampuan lah. Macam itu untuk aku lah. So macam aku pula, aku bagi orang yang aku kenal je. Like anak saudara aku lah, the direct anak saudara aku. Ya, macam adik kau punya anak. So aku kasih diorang ke. Like orang luar-luar aku tak kasih. Even though saudara aku pun aku kasih. Cuma out from saudara ataupun out from aku punya adik-beradik punya anak kan, aku tak kasih. Because budget bro. Yalah. So aku tukar pun berapa? Kalau aku dapat tukar pun, aku tukar berapa je. Aku rasa 100 juga. Kau paling banyak kau pernah tukar apa? 200 tapi tukar semua $200. Aku pernah tukar dalam 300. Sure lah, banyak siap. Tapi kalau aku tukar banyak pun, aku pernah tukar that 200 lah, aku pernah tukar. Ada extra lagi je. Yalah. Extra tu back to us lah, itu je. So yalah, aku just main range of $100 lah. Just tukar $2 dapat berapa. So kasih selektif lah. Aku tukar 100 jugalah. Kirakan $60 aku tukar semua in $2 notes. Yang lagi 40 tu $10. Alright. So for this year raya pula, kau tak ada macam any plans to go like house visiting kawan-kawan kau ke apa ke? Selalu kalau members nearing the end of the month lah, kau faham? Macam the third week, macam itu lah. Tu practice dulu lah. Kirakan kita clear apa yang penting dulu. Yang members belakang-belakang pun tak apa. Jalan raya belakang-belakang pun tak apa. Tapi one thing aku rindu pasal house visiting is during time kita kecil-kecil dulu lah. Like kecil-kecil as in bila? Like primary school kind of thing, atau secondary school maybe. Like randomly pergi jalan raya. Go jalan raya tau. Like random rumah orang. Betul. Assalamualaikum, mari kita beraya. Betul. Habis ada orang tak kasih masuk tau. Buatlah kasih kuih. Habis duit tak kasih kuih. Dan ada kata-kata Assalamualaikum, mari kita beraya. Boleh masuk. Masuk tu rumah ciki semua ada siap. Tu paisil tu masuk tu tak kena raya tu. Kejap je. Tu masuk makan. Tak cik kita datang nak beraya, kejap makan kuih, lepas tu dah caw. Nak pasal apa, important nak ambil duit je. Correct. Berapa dapat tu tak kisah. So lepas ambil tu semua, terus lah wajib pergi land shop. Land shop penting Syul. Tak land shop, pergi main pool. Pool. Ni time dah secondary school. Set 1 lah. Main pool kira masuk time set 1, set 2 pun cap merah Syul. Cap merah. Aku that time aku masuk secondary school kat ni Woodlands Point, that point time aku rasa belum ada. Aku main kat Tanjung Pagar sebelah dia. Jauh Syul. Sebelah dia lah. Tanjung Pagar punya cinema tu. Tanjung Pagar Club. Ada pool atas tu. Aku main dekat Beauty World. Beauty World tu jauh siap Bukit Timah. Beauty World kat bawah basement. Aku tak ingat basement ke atas, aku lupa. Basement kena angkit tu. Ada karaoke semua kan. Siapa jauh siap. Kau pergi dengan member kau? Member. Siap lah. Merantau ke? Then lepas tu baru start main kat Woodland Point. Aku rindu saya raya dulu kan. Sekarang kau try lah pergi rumah orang tak kenal, kau ketuk. Mau jangan tutup buat bodoh je. Kau dapat tapak kaki kat bawah. Jangan buat bodoh kan kau. Sekarang kalau kau ketuk rumah orang, memang orang jarang buka.
Tapi the most thing yang kau rindu pasal kau punya childhood days during raya apa? Apa benda like jalan raya dengan members ke, main bunga api ke, buat roket ke, buat apa ke? Pada aku selalu kalau bulan puasa yalah lepas buka mesti jumpa members. Okay. Tu lah buat ni lah, main bunga api, buat roket ni semua lah. One thing aku rindu is yalah main roket lah. Tu je. Pasal apa tahu, dulu engkau ibarat macam freedom. Ya. Kau faham? Masa kau tak ada fikir ada komitmen ada apa semua, semua tak ada. Pasal kau kira happy go lucky lah dulu kan. So lepas buka pun apa yang kau nak fikir takkan besok, kira kan kalau nak fikir pun besok dia sekolah je. Itu je. But things, aku tengah target ni nak beli tu bunga api apa yang dulu kita beli tu, Thundercat is it? Macam mana yang ada bunyi tu? Bunyi tu. Whistling tu. Aku nak tu. Tu boleh buat roket like you know like bunyi dia just shock lah. Saya tak ada lagi. No more. Kalau ada pun yang color-color ni je. Tak best lah. Aku nak yang logo kucing tu. Black cat tu. Aku nak. Dua Sialah. Habis dulu time kau pergi Geylang, kau boleh beli tu pop-pop. Kau jangan cakap pop-pop. Macam bola pun ada bola. Yang aku cakap tak. Best lah tu. Sialah tu. Pop-pop bola-bola yang apa? Habis yang tembak tu, yang tembak bulat bulat yang bulat merah. Itu aku pernah misfire sia. Habis misfire macam mana tau? Aku letak jari aku kat sini, kat dia punya apa tu? Apa dia panggil? Magazine dia. Dia punya apalah nama roulette Aku terletak, aku betam kat situ. Aku pump dekat, aku letak dekat dia punya line tu lah, edge tu kan. Aku pump kan. You was spark dia so burn tangan aku sia. Tu rabak bro. So, aku terus tak main lagi. Tapi rindu lah saya, serius. Tapi yang bunga api tu aku really aku cari. Because dia ada day like malam raya aku main bunga api kat bawah dengan budak-budak. Then aku terus macam flashback siul lah. Flashback dulu papa main ni benda siul. Buat bunga api siul. Macam siul lah, nak buat bunga api apa, main jadi roket kan. Kain ni benda tak boleh. Sebab ada plastik. Macam siul lah, boring lah. Sama lah yang malam raya tu dekat rumah mak aku. Kirakan abang aku punya anak dengan anak aku kira main bunga api semua kan. Aku berbual abang aku, insyaAllah dulu kalau time kita ni ini benda jadi roket. So aku cakap semua serius. Beli satu stack stack kan. InsyaAllah aku beli sampai beli tape lah, buat tu roket cone lah, berbagai. So electrical tape kan. Kasih mampat. Sialah kan. Best lah. Dulu Syul time ni. Hari tu tak ada orang ajar tau. Itu bangsa buat sendiri tengok sekali kan. Okay, buat gitu, koyak gini, koyak gitu, ikat tape, kasih mampat, kaki kena kaki pacak mah. Betul. Sial lah. Kau nak kaki yang buka 3 ke buka 4? Depends lah. Tu terbang aim, nak aim straight ke aim apa. Dah kira aim mesti buat cut. Dah kau dah bakar, dah start peak kan, lepas tu tumbang. Sial. Tapi aku paling cantik apa tau, dia terbang habis dia M. Dia pecah atas tu M. Kau lawa siap. Macam fireworks tu aku buat. Kata blok Masling yang 205 blok aku. Blok Masling lah. Kat situ depan ada padang open tau. Kau main situ. Padang rumah yang mana? Padang depan. Okay aku tahu. Padang square tu kecil lah. Dulu aku pernah main bola kat situ. Main bola ada fencing. Yes, correct. So aku main bunga api roket kat situ. Terbang sas M. Suis ya. Sekarang susah tu. Kau pun tengok dah budak-budak sekarang pun mana main roket lagi Syul. Tak lah, jangan tak pandang pun bunga api semua. Sekarang aku tahu. Masih jarang buat roket. Jarang buat apa. Tak tahu apa ni? Tahu buat ke tak Syul? Jangan tak macam kita. Jangan tak panggil adventurous ataupun kreatif lah. Senang cakap, zaman orang zaman gadget sekarang. Tapi nowadays aku tengok pun makin rabak juga tau budak-budak. Betul? Like
you go to house visiting then usually the elders akan berbual with each other because that's what we do. Then the kids nowadays tak ada macam berbual dengan cousin-cousin sendiri. Mengadap handphone kan. So mengadap handphone. Kalau berbual dengan each other pun berbual pasal game. Game like Mobile Legend berbual Roblox ke Roblox apa. Tahu macam sialah korang berbual pasal game sekarang Dah tak ada macam jumpa then catch up bond tak ada macam minta aku duit ke apa nak beli bunga api terus bawah blok beli bunga api kan macam dulu kita dulu lain dulu mesti minta duit kacik duit bapak atau pakcik kan dapat duit tu pergi beli bunga api buat roket. Tak ada. Sekarang tak ada. Sekarang gadget yang penting. Nanti cukup time can top up for me. I want to buy coins lah. Tu tak apa. Can I borrow your power bank? Irritating. So far alhamdulillah lah, anak aku this raya tak ada lah minta like gadget phones tu. Tengok even though dia nak makan apa dia minta phone tak ada. So alhamdulillah lah. I mean dia orang main dengan dia orang punya cousins yang kecil-kecil still okay. But aku hopefully dia orang maintain that way until dia orang dah besar lah, dah dewasa. Yalah. But one day aku akan like aku nak cari di bunga api juga and ajar dia orang how to really enjoy raya. Yalah. Like how we used to enjoy. Lagi sekarang Singapore dah control a lot of things Kadang-kadang kau main bunga api pun kau rasa takut-takut tapi untuk sekarang. Yang the last time aku buat roket tu actually I think last 4-5 years back aku buat tu aku seram kan. Seram siap. Asal dia menjadi tau. Aku terus caw. Terbang satu kan. Caw. Tak masalah. Sekarang yelah kau nak main bunga api kat koridor pun kau fikir 2 kali. Yang aku main kat bawah bawah blok ni sekali yang malam raya. Orang neighbor semua dah tengok saya. Kan? Aku dah macam sialah jangan call polis sudah. Pasal bawah blok tu kan. Dah berasap saya. Because aku main like a few packs langsung. Aku rasa 6 pack So like after one another one. So macam sialah dah macam smoke machine saya ni tempat. Dah rabak. Sialah. Wow. Kalau aku boleh go back to the past aku nak that time yang aku boleh pergi jalan raya. After that dapat duit tu pergi land shop ke ataupun pergi main pool ke. Correct. Sialah those panggil young and dangerous life lah. Young and dangerous Dangerous. Betul lah Wow. Diam tak diam dah 27 minit sial. Wow. So guys, apa korang punya pendapat ataupun apa korang punya like best not pendapat lah, like korang punya best memories about raya this year ataupun past memories about raya korang? Adakah macam kita ataupun beza daripada kita? Macam korang punya best memories, best moments korang during korang kecil. Well, kirakan apa yang korang rindu. Betul. Time korang kecil-kecil during raya. Ya, betul. Another thing aku rindu apa tau, dulu time kecil-kecil duit raya aku dapat banyak sia. Sama lah. Sekarang aku tengok anak aku pun kan, berapa je sia. Aku to be honest, dulu aku dapat memang beratus-ratus lah. Gentle. Gentle. Aku boleh beli Game Boy siul. Beratus-ratus lah. PlayStation pun boleh beli sia. Cuma time kecil, time primary school, secondary school, duit raya masih more to LAN game, pool semua kan. Tapi bila dah sampai ITE, duit raya kau buat apa? Kiwak. Aku either aku beli, aku ingat lagi aku beli Engage lah saya. No Engage. ITE aku beli Engage. ITE aku beli apa PlayStation tak lagu something like that. Aku beli PlayStation, PS2. So then time NS kau masih dapat? Time NS aku dah tak dapat lah. Aku masih dapat tapi from certain orang je lah. Is it? So untuk aku ITE dengan NS aku dah tak pakai duit tu untuk LAN game ke apa ke. Kata aku buat apa? Prawning tu. Prawning. Aku that point time aku belum lagi introduce tu kepada pancing ataupun prawning. So aku masih living the young and dangerous life lah. So yalah.
Serius, aku time ITE dengan NS kira duit raya kira kan more to prawning lah, serius. Sampai beli rod semua lah. Beli rod. Then all the way dekat dulu yang dekat Yishun tu, Bottle Tree. Yes. Pond dia kecil je. Tapi aku regular kat sana. Tapi kat situ aku pernah pancing sekali tak pernah dapat saya. Ada teknik dia lah. Kat situ tak pernah dapat. Tempat lain ada ong. Situ tak ada ong. Aku all the way dekat situ sampai dia tukar owner Orto kan. Orto tu aku prawning sekali je. Orto tak pernah. Bottle Tree aku pernah. So dah lepas tu, so aku pencet on tempat-tempat lain lah. Sampailah sekarang. So aku rasa dah sampai masanya. Aku rasa that's it for this episode. Yep. And you guys don't forget to subscribe and also follow us in our socials, which is IG ada, kita ada TikTok dan juga YouTube. You can just search us dekat by our social name is Urban X Cooking, URBANXCOOKINGSG. And yalah, for apa lagi? Okay, if for sponsors, sponsors, if anyone is willing to sponsor us, you can. Kau willing, aku nak sponsors. Okay, for sponsors out there, you guys can email us at urbanxcookingsg@gmail.com, URBANXCOOKINGSG@gmail.com. And with that, itu je. And with that, aku Ed, J, and we are from UXC. Assalamualaikum. And ciao. Bye bye. Selamat Raya. Raya.